Geng, dalam video kali ni saya nak tunjuk bukti pembayaran bukan daripada saya tapi daripada orang lain yang dah berjaya claim duit dekat dalam aplikasi terbaru. So katanya kalau nak claim dia tak ada syarat tambahan, korang boleh claim. Tadi saya try claim 50% memang tak ada syarat tambahan. Korang cukup je korang punya duit, korang boleh claim. Tapi 50% ni korang hanya boleh claim sehari satu kali saja guys. Untuk reward yang RM20, RM40, RM80 dengan RM120 mungkin korang boleh claim lebih daripada sekali. Cuma 50% sahaja kalau korang nak claim sehari satu kali saja guys. So siapa yang nak try guna aplikasi ni boleh tonton video ni sampai habis. Kita akan jelaskan dekat korang sekali lagi macam mana cara nak main. Okay, sebelum tu siapa yang nak try guna aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video. Lepas tu korang kena daftar menggunakan Facebook korang and korang dah boleh terus guna aplikasi ni guys. Okay, saya jelaskan secara singkat saja macam mana cara nak bermain. So kalau korang tengok dekat belah atas ni dia ada coin dengan duit hijau. So guys, kalau korang tengok dekat atas ni dia ada bagi coin dengan duit hijau. Kalau coin ni korang guna untuk tukar dengan duit hijau. Saya ingatkan coin ni boleh guna untuk withdraw. Rupanya coin ni korang kumpul untuk tukar dengan duit hijau. Dia punya kaedah pembayaran cuma ada satu sahaja dekat dalam aplikasi ni, yang mana korang kena kumpulkan duit hijau untuk korang claim. So dia punya kaedah pembayaran, kalau korang dapat kumpul RM129, korang dapat kumpul 129 coin, korang boleh tukar dengan duit hijau RM2.35. Kalau korang dapat 1.29k coin, korang akan dapat RM24 duit hijau. Kalau korang dapat 12k coin, korang akan dapat RM240. Dan kalau korang dapat 50k, 50k ni banyak ni, 50k coin korang akan dapat RM1,000. Tapi saya rasa benda ni mungkin susah ni nak kumpul 50k kan. Apa-apa pun kita akan try main dulu guys. Sebab tadi pun saya baru try claim 50% saja. So cara nak buat penukaran dia, korang pilih je berapa ringgit yang korang nak claim. Katalah kalau korang punya coin dah ada 129, korang just klik je dekat bawah ni. Nanti dah akan tukar RM2.35. Nanti dah akan masuk dekat sini guys. Lepas tu korang boleh claim 50%. Okay, cara nak dapatkan coin dengan duit hijau, korang kena main game dekat bahagian depan ni. Korang klik dekat bahagian play. Lepas tu korang kena susun gambar mengikut lah dah. Korang kena susun 3 gambar yang sama. Kalau carrot, korang susun 3 gambar carrot. Kalau rumput, korang susun 3 gambar rumput. So itu saja dia punya task dekat dalam aplikasi ni yang korang kena buat. Setiap game yang korang naik nanti, dia ada bagi coin dengan duit hijau. Cumanya kalau nak claim, korang kena tengok iklan. Okay, kalau dia ada keluar macam ni, maksudnya korang boleh claim korang punya reward. Tapi macam saya bagi tu tadi, kena tengok iklan baru boleh claim. Cara yang kedua, kalau nak dapatkan lagi coin, korang boleh buat dia punya daily task. Untuk daily task dekat sini, yang pertama, korang boleh main game dekat bahagian depan tadi. Lepas tu korang boleh tonton 2 video iklan, korang akan dapat RM3 coin. Lepas tu korang kena hapuskan 300 blok ataupun korang main game tadi dekat depan tu, korang akan dapat coin. Lepas tu korang selesaikan 2 cabutan bertuah, korang akan dapat coin juga. And yang terakhir, korang kena main dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit. Lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi coin dengan duit hijau, korang boleh main game dekat sini guys. Dekat sini korang boleh buat dia punya task. Senang je task dia. Korang kena main selama 60 saat saja. Klik dapatkan ganjaran dalam masa 60 saat. Lepas tu siapa yang nak cari referral ataupun korang nak tambahkan lebih banyak korang punya coin, korang nak dapatkan commission, korang boleh klik dekat sini guys. Dekat sini korang boleh copy korang punya link referral korang. Lepas tu korang share lah dekat kawan-kawan. Kalau tak ada kawan, tak ada group, tak reti dekat mana nak promote, tak tahu macam mana cara nak promote, korang boleh dapatkan tip dekat saya. Sebab kita ada sediakan tip cara-cara nak promote, group untuk promote dan juga cara yang betul untuk korang share korang punya ayat promote. So boleh dapatkan tip dekat saya, okay? Jadi saya rasa itu je lah kot untuk video kita kali ni. Cara nak claim macam biasa, korang hanya perlu masukkan nombor telefon TNG korang dan juga nama korang guys. Cara nak masukkan nombor telefon tak perlu letak 6 dekat depan. So saya rasa itu je lah kot untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Okay guys, Assalamualaikum, semoga berhasil.